Di sudut Asia Tenggara yang sering dilupakan tersembunyi sebuah wilayah penuh keindahan dan misteri, Kalimantan Barat, dengan hutan rimbanya yang tebal dan sungai yang mengalir tenang adalah rumah kepada salah satu kisah seram paling terkenal di rantau ini. Kisah itu bukan sekadar dongeng tetapi legenda yang terus menghantui generasi demi generasi. Inilah kisah Pontianak. Pada zaman dahulu ketika Kalimantan Barat masih dipenuhi hutan belantara yang tidak terjamah, kawasan itu hanyalah tempat tinggal bagi flora, fauna dan roh-roh kuno. Tidak ada manusia yang berani mendiami tanah itu sehinggalah seorang pahlawan bernama Syarif Abdul Rahman Al-Qadri datang dengan impiannya untuk membina sebuah kerajaan. Dengan rombongannya yang kecil tetapi berani, beliau berlayar menyusuri sungai Kapuas mencari lokasi yang sesuai. Namun, malam pertama mereka di hutan itu adalah permulaan kepada gangguan yang tidak terjangka. Ketika malam melabuhkan tirainya, mereka diserang oleh bunyi suara tangisan wanita yang menusuk kalbu seperti manusia menderita tetapi tidak kelihatan. Malam-malam berikutnya menjadi semakin menyeramkan apabila bayangan-bayangan kelabu tanpa bentuk muncul di pinggir sungai. Kadangkala, suara ketawa perempuan berdengung di telinga mereka, disusuli bau semerbak seperti bunga melur yang datang tiba-tiba. Syarif Abdul Rahman akhirnya mengambil keputusan drastik untuk menghapuskan gangguan itu. Meriam-meriam mereka diarahkan untuk menembak ke arah hutan tanpa tujuan khusus. Bunyi letupan memecah keheningan malam dan keajaiban berlaku. Gangguan gaib tersebut menghentikan perbuatannya seolah-olah takut dengan kuasa mereka. Kawasan itu dikenali sebagai Pontianak. Diambil sempena nama makhluk yang mengganggu mereka. Dikatakan makhluk ini berasal daripada roh perempuan yang meninggal sewaktu melahirkan anak. Dalam kepercayaan Melayu, kematian sewaktu beranak adalah sesuatu yang dianggap tragis, tetapi dalam konteks spiritual, ia melahirkan roh yang penuh dendam. Rupa paras Pontianak adalah antara ciri yang paling menyeramkan tetapi juga mengelirukan. Bau bunga melur yang dirasakan menenangkan menjadi petanda bahawa ia berada semakin dekat. Pontianak gemar menjadikan lelaki sebagai mangsanya, terutama yang sering berpergian di malam hari atau yang melanggar pantang di kawasan-kawasan tertentu. Menurut cerita orang tua-tua, untuk mengelakkan gangguan Pontianak, seseorang harus membawa benda tajam seperti paku atau jarum kerana makhluk ini kononnya takut dengan benda itu. Tapi paling penting, jangan sesekali membalas senyumannya kerana dari senyuman itu dendamnya bermula. Hari ini walaupun maju dengan teknologi dan pembangunan, penduduk Pontianak masih dihantui oleh kisah ini. Tugu Khatulistiwa Sungai Kapuas dan kawasan hutan tebal di luar bandar menjadi lokasi-lokasi berhantu yang sering disebut-sebut. Penduduk tempatan berkongsi kisah misteri mereka dari generasi ke generasi. Ada pemandu e-hailing yang mengaku melihat wanita misteri berdiri di tepi jalan pada tengah malam hanya untuk hilang saat mereka mendekati. Penjaga sekolah malam pula sering mendengar riuh rendah suara anak kecil dan perempuan tetapi tidak menemui sesiapa ketika diperiksa. Kisah-kisah ini terus menghantui dan menambah lapisan misteri kepada bandar Pontianak yang moden. Salah satu cerita yang paling digemari ialah tentang seorang lelaki muda yang dengan beraninya masuk ke kawasan berhutan untuk membuktikan Pontianak hanya mitos. Namun, dia pulang dengan wajah pucat dan tubuh menggigil, tidak mampu berbicara selama beberapa hari. Ketika lidahnya akhirnya membuka diri, dia hanya berkata bau itu terlalu kuat dan matanya terlalu berapi. Pontianak mungkin dianggap sebagai sekadar cerita rakyat atau dongeng lama untuk menakut-nakutkan orang. Tetapi faktanya, kisah ini terus hidup dalam budaya dan minda penduduk Kalimantan Barat. Setiap kali bau bunga melur mengisi udara, setiap kali suara wanita menangis muncul tanpa sebab, sebuah rahsia menyeramkan mengintai di hutan ini. Sebuah rahsia yang tidak pernah tidur, kerana di setiap tempat ada sesuatu yang tidak boleh dilihat tetapi sentiasa memerhati. Jangan lupa like, share dan subscribe untuk lebih banyak kisah-kisah dari seluruh Nusantara. Terima kasih.